Kenapa banyak kedai runcit dipegang orang Aceh? Sampaikan gelaran kedai Aceh dah jadi sebati dengan kita sebab nak menunjukkan betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit. Mereka ni bukan kaum Cina atau India tau, tapi serumpun dengan kita yang bukan warga negara Malaysia. Pelik tak macam mana mereka boleh buka kedai runcit dan berniaga dengan mudah? Siap berjaya pula tu. Jangan bagi alasan yang kedai Aceh tu kedai tak berlesen pula. Sebab kedai mereka ni ditubuhkan secara sah mengikut undang-undang. Kalau betul tak berlesen, kenapa tak diserbu pula? Setuju tak kalau saya katakan yang Melayu gagal bersaing dari segi ekonomi dengan mana-mana kaum serta gagal menjadi pemegang tampuk pemerintahan negara dengan baik adalah disebabkan orang-orang Melayu ni memang lemah dan bukan disebabkan faktor kaum Cina menekan orang Melayu. Sebab pelik macam mana orang Aceh yang satu gen dengan kita ni pun boleh berniaga dengan mudah. Bayangkan kalau kat Malaysia ni ada jutaan warga Aceh. Mesti mereka dah jadi saingan sengit kaum Cina dalam berniaga kan? Jadi sekali lagi saya nak tanya. Setuju tak kalau saya katakan yang kaum Melayu ni memang kaum yang lemah? Kalau tak setuju, tuliskan dalam ruangan komen sebabnya apa.